Nampak gaya kali ni cukup attentif ya pasal beg ni. Dan beg aku nombor 1 sekali keluar. Rebenya berapa? Usah lagi keciciran ya, Bu. Ya. Semoga sihat sembuh, cepat sembuh ya, Bu. Cantiknya. Hari tu kan aku beli ni punya, ramai lah tanya kek ni. Kek ni dia macam selimut. Tahu tak? Selimut baby. Sedap. So aku tanya lah corak lain ke tak. Tapi ni nak kena potong satu one way lah hari. Ini juga bagus ini. Tebal. Tebal juga. Kalau dibikin outer bagus. Ini pakai ke sini. Tapi yang sebegini ada lagi. Yang kainnya begini. Cuma satu. Satu aja. Kan. Cantik juga kan tuh. Ni kuih raja. Tak boleh jalan kan? Kenari yellow. Bunga kenari biru, tweet 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 sumerdu. Itu Bukan putih. Ini aja. Ada lagu dia lah. ada. Bunga kenari biru. Lalu bulan 9. Ada Pakai yang ini. warna yang putih. Ya, yang warna ini. Ini masuk aja dulu. Kalau lo umrah ihram dia pakai kala-kala kan? Ayo. Nah, kuning. Memang dah lama saya pakai ihram kuning. Tapi boleh pakai, cuma sunat pakai putih. Ya. Colour boleh je. Senanglah nampak kan? Ni mak ayah tak sama. Almas lah. Almas. Almas. Almas ni ihram. Jangan main betul depan dia perempuan. Cantik lah ni. Harus potong. Very lakwa. Cantik gila dia punya texture. Dia punya besar. Apa tu? Bulat Skill ni. dia. Ini flower. Untuk ini. Ini bagus. Ini tinggal ini aja. Ini aja. Cuma ini aja. Kalau yang motif ini banyak bahannya, itu bahannya beda. Tak, ini bagus. Ya. Warna yang lagi bagus. Nanti dalam pakai polos ini bagus. Ya lah. Sebab polkadot ni nampak terpotong. Hook kan? Oi. Begini kalau dibikin lebar belakang gini. Udah. Ini 101 Dalmatian. Cantik. Udah. Cantik. Bagus Tapi sekali. belakangnya dibikin. Ni banyak. Ini banyak ini. Ada dua. Apa ni mah? Ini kayaknya Pengantin semua tu. Cantik lah. nak pergi wedding ya, bukan untuk klien. Ya tak Aziz Sudin punya 40 penyamun Jamun lah. Dia pakai kan sebelah tu, pakai ha. mata sebelah tu baju Melayu dia pun tak tahu pun tak besar macam ni. Oh, ada hitam putih. Putih pula nyeng-nyeng. Mungkin ni cakap. Okey, ambil ni. very ni. Ini macam ada pinggan aku ke IKEA tu. Ke balang. Ngambil malam gini bagus. Ini mungkin boleh ke LTCC. Wah, you look like Ayo. Tom Abang Sofi. Tas. Nampak abang nak? Pakai jet. Ha ha ha, terhibur. Senang terhibur. Oh yo, ni kuih Jepun ni. Kan? Yang ni tak tahu nak panggil apa kat aku pula. Cantik ni. Puteri Marimiko. Kalau aku beli ni untuk buat painting. Dah duk share dengan depa Mami. Saya duk share dengan depa tadi. Cerita keluar hospital ni lah yang tak larat letih mandi. Padahal aku elok saja. Pagi-pagi mandi, pukul 3 pagi mandi kan. Nanti jadi malas sebab di hospital kan seminggu aku tak mandi pagi kan. Ada sekali je aku mandi pagi sebab rasa macam lengah sangat kan.
So malas lah. Tapi aku mandilah juga bila dah balik rumah ni. Tapi dia jadi malas, dia nak main balik ke rutin tu kan. Campur ke rutin umrah. Dah macam mana ceramuk tak tahu. Tapi dia pak kata tak, dia pak ambil mat lah. Saya pula tak pernah masuk hospital kerap kan. Jadi dia jadi macam pelik lah. Oh macam ni rupanya masuk hospital lama-lama. Dulu tadi dia pada tulis, dia kata oh nurse tu pun masuklah ketuk-ketuk. Aku biasalah duduk hospital pun blur rambut kan. Sebab nanti nurse lain tengok, oh macam ni rupa rambut Datuk tak blur. Jadi bangkit lepas lagi blur, gulung lah apa semua. Jadi dia berkepuk-kepuk lah. Tapi tak hari-hari, 2 hari sekali. Sebab hari kedua tu dia akan jadi kembang lagi cantik. Nurse tu main tolak tu hari kedua yang aku blur rambut. Jadi gebu. Pakai pula cardigan navy blue ada butang gold-gold tu. Ya, tu pakai mask. Siapa? Nurse tu. Dan aku pun pakai mask. Kan takut orang tegak lah, tak kira rasa, Datuk, tak larat lah kita nak senyum sakit-sakit. So pakai mask, tak apalah. Lepas tu aku pun duduk, tolak lah masuk dalam lift. Ari ikutlah ke tepi. Ari tolak. Ari kata, biarlah cik tolak, hang ikut saya tunjuk jalan. So Ari tolak. So masuk dalam lift. Masuk dalam lift, tiba-tiba nurse tu kan, dia tak pernah jumpa aku. First time aku jumpa dia selama aku duduk di situ. Tiba-tiba dia duduk merapat kat dinding lift tu, aku duduk tunduk kan, letih kan. Dia perhati atas bawah. Lepas tu dia kata, maaf nah, Datuk ni cantik kan. Kita nak dengar kan handsome kan. Aku dengar kepala tu, aku cakap, aku senyum je, Masya Allah kata. Tapi tak larat lah nak gelak pasal sakit kan. Sebab serawan tu ada lagi sikit kan. Tengah sakit, aku senyum je. Dia pun, Ari pun senyum. Ari Aham pun kata, ni tengok sendiri nah, Datuk depan muka. Betul, takkan pakai filter. Memang cantik kan. Lepas tu dia pun gelak-gelak. Tak apa, kami duduk lift. Tiba-tiba lift tu berhenti. Terbuka. Busuklah belacan ni. Lift tu berhenti, terbuka. Masuklah maknya nyonya Cina seorang ni. Dia nak masuk. Tiba-tiba dia lift tu nak tertutup. Lepas tu aku pun aku cakap macam tu kan. Hari-hari buka. Ada orang masuk. Dia pun masuk. Lepas tu dia pun masuk. Tiba lift tu pun nak tertutup. Rupanya ada lagi lelaki dia belakang-belakang. Tak ada, lelaki tu pun sakit gambar. Spray jalan slow-slow nak masuk. Tu ada. So depa lelaki dia masuk dalam lift tu. Lift tu pun tutup. Lepas tu sampailah aku punya tingkat nak keluar. Okey, nak keluar. Lepas tu tak apalah. Aku ni duduklah menghadap pintu lift. Ari kat belakang aku, nurse kat tepi tu. So dah sampai terbuka. Lift, pintu pun terbuka. Ari pun tak tolak aku. Bila Ari nak tolak aku, nyonya Cina tu, dia tepuk bau aku. Dia tepuk bau tau. Dia kata, moga cepat sembuh ya Bu. Dia kata kat aku, Bu. Aku terkejut lah, kata Ari terkejut, nurse tu pun terkejut. Semoga sembuh ya Bu. Aku gambar dia nampak aku mata saja kot kan. Tapi takkanlah dia tak kata jantai yang duduk atas kursi tu, kata kan. Kami gelak lah 3 orang. Kata nurse pun dia gelak lah, kata tu kan tadi hang kata aku cantik. Yang ni tak, perempuan Indonesia tu siap kata aku ibu lagi. Aku kata ya Allah, macam tak percaya sebab kita bukan nak tipu orang kan. Duduk segar-segar atas kursi tu, semoga cepat sembuh ya Bu. Dia sampai dia berani lah kata tepuk bau aku. Bukan kata ucapan saja tau. Tepuk bau, semoga cepat sembuh ya Bu. Ya Allah. Tak apa, tunggu lagi satu cerita. Habislah, tak apa dok kong gelak-gelak sampai tunggu doktor apa. Doktor pun main lah, teropong lah, segala tekak apa semua. Okey lah, habislah, dah reda lah apa semua. Bagi ubat baru apa semua. Keluarlah. Tunggulah nurse tu pula mai ambil, nurse yang tolak aku tu. Mai ambil aku pula lepas aku dah periksa check up semua. Jalanlah, dia pun tolak nak balik ke ward aku balik. Tolak. Adalah dekat jambatan tu, selisih dengan satu lagi nurse. Banyaklah orang duduk pimai-pimai, tapi ada satu nurse tu tinggi besar gergar sikit lah. Tak apalah, nurse tu aku nampak pada tu macam nurse tu tinggi lah, aku kata. Tak apalah, nurse tu tolak aku kan. Hang tak tolak, nurse tu tolak. Lepas tu tiba-tiba nurse tu dia cakap apa tau, hi sis,
nurse tu dia high sis, aku tak apa. Okey lah, aku pun senyum je lah dah. Bertembur dengan dia kan, selisih dengan dia. Aku ingat dia kata high sis tu kat nurse yang tolak aku tu kan. Tapi aku heran sebab mata dia dekat aku bila dia kata high sis tu. Lepas tu aku dengar Ari kata, tu kawan you ke? Betul, nurse kata tak, I tak kenal pun. Lah, I ingat you kata, dia kata sis dekat you tak. Habis tu dia kata sis kat siapa? Dia kata kat aku lah. Nurse tu, ya Allah, ya tu aku. Dia kata sis pula dekat aku. Jadi, kami punya gelak lah dalam satu hari tu 3 kali orang ingat aku perempuan. Aku sampai tanya dekat Ari dengan nurse tu, hari ni hari apa Ari? Hari wanita sedunia ke apa? Ya Allah, nak tergelak. Antibiotik tu kan menyebabkan aku ni nampak macam perempuan. Aduh, itulah cerita lawak dia. Korang hampa nak tahu. Aku punya gelak lah habaq Kak Faizul dengan Amy semua kata kau. Orang lain susah payah lah pergi operate apa semua. Kan? Aku masuk hospital, orang boleh panggil aku sis dan ibu. Tu yang aku kata ke Amy, baik-baik hang check ubat-ubat yang doktor bagi kat aku. Datang dia bagi aku hormon, tak? Sampai awak tak kenal jantan betinanya. Aduh, ya Allah, ya Tuhan aku kan. Lepas tu aku cerita kat Ari. Aku kata, Ari, aku ada satu cerita dulu. Mak aku kan, masa aku nak masuk je 1, dia bawa lah aku ni pergi kedai baju sekolah punya uniform. Dekat Campbell Street tu, dekat Komtar tu, kata. Dia kata, Kak Apek tu, Apek saya mau baju uniform untuk anak saya mau masuk sekolah darjah 1. Apek tu bukan keluar lah baju pinafore biru gelap. Bukannya seluar. Lepas tu mak aku kata, bukan. Saya punya anak lelaki lah. Aduh lah. Maksudnya kita lah buat benda kita. Bukan dibuat-buat ya. Kita bukan nak tipu-tipu tau.